kita menjemput pada tiap-tiap minggu pertama sepanjang tahun 2026 bersempena dengan tahun lawan Melaka 2.0. Jadi mereka menawarkan semua kepustakaan percuma kepada pengunjung dan pelancong yang datang ke kawasan-kawasan tarikan pelancong untuk menikmati kepustakaan percuma dengan berpakaian busana dan pakaian etnik Melaka. Kita menggalakkan perkembangan seni pakaian Melaka ini bagi mempromosikan seni dan budaya Melaka di peringkat domestik dan antarabangsa, dan juga bagi mendapatkan satu kaedah baru menarik lebih ramai pelancong yang datang ke Melaka sepanjang tahun Melawat Melaka 2.0 tahun 2026. Kita ada banyak tempat yang mereka boleh datang dengan memperagakan pakaian etnik Melaka dan juga busana ini. Boleh naik river cruise secara percuma, Menara Tambang Sari, Muzium Sejarah dan Etnografi, Panggung Bangsawan, Komplek Air Panas Kadik, Melaka Heritage Studio, Air Panas Cekada Putih dan kawasan Eastern Heights ini. Ada banyak kawasan-kawasan yang boleh dimasuki secara percuma dengan pakaian tradisional dan etnik Melaka. Jadi ini adalah satu peluang yang baik bagi semua orang yang dah datang ke Melaka pada tahun 2026. Berkunjunglah ke Melaka, macam-macam ada. Tak ada negeri lain, satu negeri saja. Mana lagi? Melaka lah.